Satu langkah bermula dari bawah. Bumi tak ku pijak tapi di mana? Bukan langit yang hendak ku terjah. Ku hadapi lautan yang dahsyat gelora. Bermula setiap kayuhan ku kira tanda semangatku membara. Ku hulur. Okey geng, assalamualaikum, bertemu kembali dalam channel Abang Jan. Ocak. Master Mamu kita. Ambil berkat dia ni. Okey, habis So Abang Jas terus gerak-gerak. Okey habis Okey. Moga berasa Amin. Dulu tau. InsyaAllah jangan jangan Dia harapan kami dekat ni, dia kapitan dekat Siring ni. Bismillah. 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 Bismillah, tawakkaltu Allah la ilaha illa huwa. Apa ni? Dia baru WhatsApp kat aku ni. Aku tak turun dia cakap. Ni dah tak turun dah, stok sekejap. Ada ikan dalam ni sejuk tu tapi tak fresh lah pula. Tapi saya macam mana? Saiz yang boleh makan lah macam tu. Saiz-saisan lah. Apa tu tak kena lah. Apa punya ikan lah lama kau nak tolak aku tolak. Aku nak bagi sedekah kat dia. Saya sepinggan kan macam tu Kalau ada saya pinggan cantik lah. InsyaAllah mudah-mudahan Ada lah. kerapu pun cantik juga. Kau letak je kerapu. Adalah bukan kerapu Slipper. Kerapu slipper. tak mau. Tak mau. Yelah. Kau bagi dia tanya itu. Boleh. InsyaAllah. Kalau ini pun aku baru turun ni. Aku baru turun, baru nak jek ni. Baru betul-betul ni. Intro. Ngamalah suara aku masuk ni. Cooking lah. Okey, insyaAllah. Semoga ada. Harap-harap adalah. Tapi diorang cakap agak kurang ni. Tapi itulah rezeki kan, tak tahu kan. Tak tahulah. Apa pun tak kisahlah. Janji fresh lah. Gelama pun kalau ada gelama, kalau dapat kau banyak gelama pun kau tala je lah. Boleh. InsyaAllah boleh insyaAllah. Okey tu nanti. Dia cakap nanti aku halu member. Hari ni ada member yang turun cakap. Nanti aku halu member tengok kalau macam. Boleh. Nanti aku try jugalah. Aku pun sambil juga ni cari-cari apa ni? Cari-cari side income ni. Mana tahu ada rezeki kan? Ada tak apa kau tolak kat aku. Ini tolak tau. Tolak tak bagi. Aku tak. Jangan tarik Tolak je. Jangan tarik. Lu tarik harga kau tarik semua. InsyaAllah. Habis malam ni tak lepak lah. Lepas lah nanti aku balik awal juga ni. Aku tak boleh lama-lama ni. Kan aku kereta tak boleh berjalan malam. Jadi Cantik. InsyaAllah. Apa? Mana ya? Kalau balik awal, kau datang awal, boleh kita hantar dia. Rumah dia dekat ni aja. InsyaAllah. Dekat. Lepas tu kita boleh minum. Jenak-jenak poket pun mungkin kalau aku try lah. Nanti kalau dekat tiang 5 ni. Bantai je. Kau bagi je. Kalau ada nanti InsyaAllah. Boleh. Alright. Jalan terus. Cari rezeki. Okey, baik. InsyaAllah. Amin. Okey geng, kita dah sampai spot Kita ketuk dekat sini dululah. Dekat tiang 4 ni Sebenarnya favourite Abang Jas ke tiang 5 tu. Tapi tengok macam ada potensi tengok Insting naluri tu kata turun dekat sini. Jadi kita turutkan kata hati tu Okey. Strike. Jenahok. Mal sini Mal. Alhamdulillah. First catch of the day. Jenahok. Okey. Sorry geng. Naik lagi seekor tadi Tapi biasalah petrikong. Eje. Okey.
eh. Okey. Biar dia strike. Alhamdulillah. Jenahak geng. Saiz mantap. Alhamdulillah. Sorry geng eh. Turun-turun dia sambut geng eh. Jenahak baik. Allah Akbar. Gari dulu geng eh. Sorry geng. Oi, Alhamdulillah. Sarkut geng. Saiz elok geng. Baik. Mantap. Okey, kita gari dulu geng. Ya. Okey, Alhamdulillah. Mantap. Aduh, mana? Mana? Kita gari pastinya. Alhamdulillah, rezeki. Okey. Dah. Kita gari. Okey geng, kita makan dulu geng. Dekat baterai pasir ni. Jadi tak gerak dia dekat kawasan-kawasan ni. Tak ingat sawah apa semua. Kita maintain dekat sini eh. Okey, sambil kita makan. Okey. Bismillah. Ambil lagi. Ambil. Padu. Ini bukan gurita Zam, ikan Zam. Padu. Padu, hai. Lucut, keputus. Lucut. Padunya. Boron kot. Dinekan masuk. Astagfirullahalazim. Sorry geng. Kot. Sangkut sampah ni. Betul lah, kelapu slipper. Kerapu keling. Tengok aku punya ni kat sini kata apa ni kamu slipper ni. Kerapu keling. Mantap ni. Tak kalau kamu slipper luar sikit kan. Kalau luar sikit, luar daripada karang ni kan. Ini lagi. Kecil lagi geng. Dah Zam strike lagi dia. Strike senangin.
Ui, padu. Senangin punya pukulan Ui, no. Dia tak diam Dia tak relax Ui, mencecet Red. No. Layan zam, naikkan zam. Ui, mantap. Naik akhirnya. Barulah mantap. Senang. Jenha poket. Tebus, stop recording. Geng. Alhamdulillah akhirnya ikan wajib Pantai Siring berjaya didaratkan Alhamdulillah. Mantap. Alhamdulillah. Okey. Kita cari lagi geng. Okey, baik. Okey geng, alhamdulillah naik juga ikan wajib Pantai Siring, tebal pipi. Okey. Kita ketuk lagi geng. Edges sebenarnya fish finder dah out. Jadi merabalah. Pedoman je lah tengok Pulau Serimbun dengan daratan ni. Agak je lagi kalau ada rezeki dengan striker insyaAllah. Kena kepala. Okey geng, alhamdulillah. Aduh, hai. Sorry geng tak dapat rakaman tak habis geng. Aduh, hai. Kokang. Okey geng, terus lagi. Kita turun lagi geng. Sorry sangat geng memori habis geng. Memori full. Okey. Sambung lagi. Senang ni. Cantik lah. Terus terbang terus masuk ke kayak geng Alhamdulillah. Cakup Mantap.
Senangin pula dia bagi. Alhamdulillah, banyak rezeki hari ni. Syukur, alhamdulillah. Okey. Stop recording. Okey, geng. Nak mendarat, geng. Okey. Barat alun, geng. Nak ke apa? Rem tu. Nampak tu. Ombak memuncul. Cepat. Cepat dah, Zam. Alun window. Pecah. Dari mana? Oh, sini eh. Lompat. Okey. Lompat. Alhamdulillah. Thank you Dak Zam. Hasil Dak Zam. Oh. Dia dah masuk dah. Oh dah? Mana masuk tu? Oh ni. Ui, nasib baiklah Dak Zam bawa aku ke spot-spot dia. Ui, padu wis nangin dia ini yang tadi. Lompat-lompat abang just rakam tadi kan. Mantap. Steady lah. Okey geng ya. Cepat. Boleh? Tangan terbalik ke Zam? Hati-hati. Okey. Kamal champion. Champion? Ebek. Oh iyalah. Hei. Tunggu. Lompat. Terasa kau. Terasa kau. Okey geng, alhamdulillah. Dah selamat landing eh. Oh, mantap. Hari ni so aku tunjuk hasil eh. Okey. Stop recording. Okey geng, alhamdulillah dah selamat landing ya. So hasil siring, alhamdulillah mantap terbaik. Ada jenak. Ini ikan waki, ikan wajib dekat Pantai Siring eh. Tebal pipi. Walau tak berapa nak saya sejauh tapi alhamdulillah tebal pipi. Jenah ini serkup ni padu dia nekan tadi eh. Jenak poket tu. Senangin seekor ni. Oh, ini pun best dia layan tadi eh. Ikan dia naik terbang terus naik ke sauk. Okey. So Dak Zam tadi ya. Macam yang Eji tunjuk tadi lah, hasil dia pun padu. Tapi ni champion. Kasih punch. Master. Kalau dengan Abang Jas mesti harus try. Inilah dia. Champion dia hari ni. Wah, Eji sepatutnya double tadi. Macam dekat Highlam kita Dia tinggal seorang. kerapu. Patut ebek. Sayang. Kalau kita dah boleh buat double. Itulah double species. Okay, so berjumpa lagi kita next video. Okay geng, mungkin video ni keluar masa puasa lah. Jadi Abang Jas ucapkan buat korang first Abang Jas nak mohon kemaafan lah andai ada salah dan silap sepanjang Abang Jas berkonten ni So korang maafkan Abang Jas maaf zahir batin. So selamat menyambut Ramadan. Mungkin dalam 2 hari lagi lah insyaAllah kalau bulan anak bulan nampak. So insyaAllah jumpa lagi next video. Assalamualaikum. Mantap.